Mudah je tanam sayur guna hidroponik ni. Let's go. Bahan-bahan yang diperlukan adalah set hidroponik dan kita perlukan meter. Yang paling penting untuk permula adalah isi meter. Yang ketiga, baja AB. Kita boleh bancuh sendiri je. Boleh tengok video sebelum ni. Yang keempat, anak benih. Ini anak benih kangkung mudah sangat hidup. Sebelum ni mati semua sebab kekeringan. Saya pergi Thailand. Bahan-bahan dah cukup. Jom kita mula. Penuhkan air dalam baldi takungan. Lepas ni cara nak bancuh baja AB. Dengar betul-betul. Kita ada baja A dan baja B. Saya ada syringe tu. Kita boleh asingkan untuk A dan B. Ukatan A dan B mestilah sama tau. A 20ml, B pun 20ml. Jangan sesekali gabungkan parti dengan parti tau. Nanti salah satu unsur akan kalah. Parti AB boleh bertemu dalam larutan sahaja. Kacau-kacau dan kita nak tahu berapa banyak diperlukan kan? Inilah perlunya isi meter, electrical conductivity. Nak faham nak ukur kepekatan baja kita. Ini dia tulis 1.0. Nak tambah sikit lagi, A dan B bagi sama dua-dua. Cairan isi meter dah naik 1.48. Isi jangan lebih 2 untuk sayur daun. Air dan baja dah settle, jom kita on pump pula. Air dah jalan, pasang balik ke sistem hidroponik kita. Langkah seterusnya, kita letak anak benih kita satu persatu ke dalam raga plastik dia tu. Dan susun ke dalam setiap lubang dia, satu persatu. Hidroponik set ni ada 108 lubang, jadi dia agak rapat. Untuk pencahayaan optimum, kita kena jarakkan dengan biji benih kena letak sikit. Langkah terakhir, kita kena setting dia punya timer. Berapa kerap kita nak siram kita punya pokok. Takung air tu kena tutup tau, nanti air hujan masuk. Senang kan? Semoga bermanfaat. Bye-bye.